Macam dulu, sebelum datangnya AI ni, kalau kita nak cari reference untuk nak design karakter, background ke, berpuluh-puluh website kita yang cari. Kalau nak coding pula, bermacam-macam video tutorial takkan tengok, tapi langsung tak faham. Sekarang dah mudah. Dengan adanya AI ni, lagi mudah kita nak buat game. Nak tahu? Jom kita lihat macam mana kita nak gunakan AI ni dalam game development. Yang pertama adalah grafik. Contoh kalau kita nak design karakter ke, background ke, UI ke, sekarang ni kita dah tak perlu dah nak sketch satu-satu macam dulu. Kita hanya prompt saja dan AI tu akan generatekan 5 ke 10 design reference yang kita nak dan kita hanya pilih sahaja yang kita suka. Tapi kita ubahlah sikit-sikit sebelum kita apply dalam game kita. Yang kedua, AI boleh bantu kita dalam game logik. Contohlah kalau kita nak buat karakter tu lompat 2 kali ataupun twist mekanik, AI boleh cadangkan structure flow game, boleh bagi contoh kod dan dia akan explain lah macam mana kita nak connectkan logik tu dengan game engine yang tengah guna sekarang ni. So AI ni dia macam kita punya code developer bagi kita. Yang ketiga, kita boleh minta AI buatkan audio dan juga music. Mungkin susahlah bagi kita kalau kita ni solo developer nak hire orang yang pandai compose music, betul? So dengan adanya AI ni, kita boleh minta AI buatkan music dengan cara kita describe sahaja music yang kita nak tu dan AI akan buatkan lah. Cumanya buat masa sekarang, AI yang generate music memerlukan cost. Itu saja. Jom follow account ni untuk tips, info ataupun tutorial tentang game development, dan kalau nak kami buatkan game pun boleh. Boleh roja-roja.